Okey, mari kita mulakan. Dah 11.27 baru nak start. Hari ni hari Selasa. Okey, tunggu order masuk cepat ke lambat tak pasti. Okey, cepat. Burger King hantar kenangan. Terus ambil. Alhamdulillah terus masuk order. Terus boleh pergi ambil order. Shopping. Okey, pakai glove. Okey, hari tu Nada tunjuk Jalan Panda, lepas tu Grab. Sekarang kita tengok macam mana pula gayanya jalan Shopee time peak hour. Okey, tak order dia. Mari. Ni first order dah ni. First order. Sebenarnya jalan Shopee Food ni berbaloi dia time peak hour je. Kalau time lain harga bukan rahmah dah. Tak tahulah ayat apa nak bagi yang lebih teruk lagi daripada rahmah tu. Jadi kalau main Shopee Food tu, kalau sebelum waktu peak hour tu, mana-mana fare RM3 lebih tak ambil lah. RM4 je nak ambil. Yang RM3 lebih tak ambil. Kita menuju ke Larkin Junction. Okey, bercerita pasal Shopee Food ni. Baru-baru ni nak tengok dekat Facebook. Ada rider post kan, ada rider Shopee Food accident. Jadi rider Grab Food yang tolong. Rider Grab ni tolonglah chat CS Shopee Food. Sebabnya rider Shopee Food tu dah teruk. Kaki dia tulang kaki terkeluar dan dia pun tak sedarkan diri. Jadinya rider Grab tu tolonglah cekkan CS ni untuk batalkan pesanan dia apa semua kan. Sebab rider dah tak sedarkan diri. Tapi itulah mengecewakan jawapan yang diterima daripada CS tersebut. Nanti nak sambung cerita. Dia order dulu. Tim nak sambung cerita. Tapi rasanya ramai dah tahu cerita tu kan. Salam, apa khabar korang? Welcome back to channel Pengguna Buat yang dah subscribe. Thank you very much. Yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa tekan butang loceng juga. Dan jangan lupa follow Nadia TikTok. Let's go. Tengok apa Pengguna Buat. Cuma tak sangka lah Begitunya cara penyelesaian sebuah syarikat menghantaran makanan dan barang menyelesaikan masalah apabila melibatkan rider yang kemalangan. Okay, kita dah sampai Larkin Junction. Harap-harap tak sidai lah. Biasalah order Shopee. Shopee. Kaki sidai. Okey, tengok item banyak tak? Satu je. Satu set makanan je. Tak kenapa. Dia tekan horn rasanya tu. Nombor order 883. Dah siap orangnya pula tak ada. Shopee Food 883. Okey, terima kasih. Hantar ke Kampung Melayu je. Melayu Majidi. Tengok sikit kat tempat yang Una tahu ke. Okey. Dekat lah. Dekat tempat yang Una tahulah. Baca apa ni? Panas. Okay, let's go.
tak ada ruang nak lari pada perempuan ni. Kena langgar juga. Okey, jom sambung cerita saya tadi tu kan. Saya cerita macam mana CS atau Customer Service Shopee Food menyelesaikan masalah bila rider kemalangan. Okay, rider Grab tu check lah kan. Check buat memang tak ada cara untuk call. Memang kena check. So check lah. Check punya chat. Bagi tahu. Ambil gambar motor rider tu. Ambil gambar keadaan rider tu. Dan suruh batalkan pesanan. Apa solusinya? Solusinya dia suruh Rider tu dia suruh return parcel dalam tempoh 2 hari. ni rider dah kemalangan ni tau. Dah accident ni. Nak sedarkan diri. Dia tak boleh cari solution macam hantar rider lain ke apa ke kan. So, orang cakap buat Shopee ni dia sayang customer lebih tau. Rider ni dia tak sayang sangat. Dia kebajikan rider dia kurang lah. Sebab tu lah Grab tu walaupun fare dia dah menjunam-junam berapa kali junam, tapi rider yang nak register dengan dia tak pernah kurang. Hari-hari ada rider baru. Sebab apa? Sebab CS dia taklah macam gitu. CS dia kalau apa-apa boleh cancel order ke apa ke, motor rosak, kita punya order tu cancel ataupun dia hantar rider lain ambil order tu ke kalau betul-betul urgent. Jadinya siapa yang buat Shopee hati-hatilah. Termasuklah Una kan. Kalau Una pun buat Shopee peak hour. Macam tu je cara penyelesaiannya. Sedih betul. Dah nak sampai ni. Tadi je. Mencari mana rumahmu, yang mana satu rumah, hai kamu. Mantul dia meja rumput terkena Una. Apa nombor dia? Yes. On the left, on the right. On the left, on the right. Dah terlepas. Sini 2, habis 4 mana? Uish, lain macam ni. 2 je kat sini berapa banyak 2? 2 A, B, C, D ambul. Kat ranting ni ke? Alah panas ni. Tak angkat pula. Hello Shopee Food. Dekat ranting ni ke? Betul? Dekat mana? Dekat mana? Dekat Lakin? Dekat sini 4 Jalan Kenangan Kampung Melayu Majidi. Ya betul lah. Awak salah point ni, saya dah dekat tempat lain. Dekat Lakin kat mana? Ya Allah, jauhnya. Jalan Petaling yang belah sana. Jauh sangat salah pin ni. 31 Jalan Petaling. Sekejap Macam tu kena tambah RM3 tau. Sebab 3 km ke sana dari tempat awak point. Okey.
Customer kata salah Shopee, bukan salah dia. Dia kata Shopee yang gila. Salah point katanya. Sekarang ni Una nak pergi hantar kat dia. Tengok jalan yang dicadangkan. Hai, macam-macam lah. Hello? Hello, dah sampai dah dekat feature ni Itu Ustaz. Okay. Apa? Tak tahu kenapa dia pergi sana. Sebab ini Ia punya tu touch and go. Tashengo. Kenapa tiba-tiba pergi sana? Aku tak faham. Selalu order. Selalu ada alamat sini. Pakai Shopee yang sama. So gila lah hari ni. Okay. Okay, terima kasih. Mesti cakap kan Shopee gila kan. Kita semua sama je hari-hari. Ada tak order lain masuk? Order lain pun senyap. Gerak dulu. Order masuk. Bandar ambil je lah. Okay. Ambil Larkin Junction lagi. Riches pula. Let's go. Okay. Dah sampai Larkin Junction sekali lagi. Kali ni ambil Riches. Shortcut kat sini lah. Satu set je. Satu set makanan je. Dia turun bawah. B1. Sejuknya kat luar. Masuk dalam ni lagi sejuk. Ada siap lah. Macam tadi nice kan, Burger King siap, tapi customer pula kata salah point. Shopee yang buat je kan. 375 belum siap lagi. Kenapa tak nampak pun? Tak nampak resit ni. Shopee 375. Hidayah ni. Cik baik tak parking kat bawah ni? Kalau parking kat bawah ni kena makanan dah siap. Kalau tak siap lagi, parking lama-lama nanti guard marah. Okey, dah siap. Lama juga tunggu. Siap berbual lagi tadi dengan adik Grab tu. Jalan ni Intan Mana jalan Intan ni? Bandar ke? Lupa lah, kadang-kadang lupa.
Bila dia macam gitu tulis. Betul lah. Intan belian ni. Ini nak ini tak luas. Kalau kerja dalam aircon, kalau lah motor tu macam kereta yang bertutup, tak ada buat kerja. Jumpa adik tadi. Yang mana? Bandar. Betul. Kat tu, Kinten Park tu. Tahu dah? Macam dekat bandar tak ada ni, Ricis. Oh, Ricis lakin kat dia nak. kat sini je ada. Ada bandar. Dia tak nak order situ. Nah, kenapa ni? Ha, Hantar apa 20 km. Ya. macam tempat dia tak ada kan. Ha. Tak tahulah dia nampak dalam app apa. Mana ada? Okey, Sini. sama. Okey. Okey, ada order lagi. KFC JB Central. Uish, dalam tu ada KFC ya? Tak nak ambil. Tak nak masuk dekat JB Central tu, susah. Tunggu order lain. Uncle Lim. Tas kudai. Jauh sangat. Ada tas kudai. Tunggu order lain lagi. Ya, dapat. Order masuk. Mana tadi? Pelangi. Plaza Pelangi. Hantar Taman Siri. Je lah. Ada yang tadi tu semua jauh-jauh sangat. Alamak, tak ada ruang nak selit motor. Say. Dah sampai Plaza Pelangi. Nak ambil Gigi Coffee. Gigi Coffee. Duduk sikit. Tak minta dah siap lah. Haus betul ni. Minum sekejap lagi lah. Ambil ordernya dulu. Minum sekejap lagi. Dah berpolo-polo ni. Banyak ke tidak air si Gigi ni? Lupa tengok. Satu je. Satu kalau tak siap tak tahulah Saya letak sebelah sana. Kena pergi sebelah sana. 8, 7, 8. Okey, dah siap. Okey, jom hantar ke Taman Siri.
Seronoknya cuaca. Minum jap. Haus betul ni. Apa punya haus ni. Okey, mana-mana yang masih lagi tertanya-tanya. Kenapa nak buat Shopee pakai background? Kenapa tak pakai Shopee? Oh, nak minum. Sebabnya, masa Una daftar Shopee ni, untuk yang kesekian kalinya ni yang Una explain. Masa Una daftar Shopee ni, daftar tanpa peralatan. Okay? Bila tanpa peralatan tu, maksudnya Shopee tak bekalkan beg lah. Pakai beg yang sedia ada. Anda ke, Shopee ke, Grab ke gitu. Jadinya, tak adalah beg Shopee. Bukan saja-saja tak pakai. Memang masa register tak dapat. Habis register tanpa peralatan, dia tak adalah begnya. Okay? Harap pasti tak ada lagi yang tanya. Lagipun, sekarang kalau korang perasan banyak kan yang pakai beg hitam kan. Sebab dia orang pakai ID-ID lain-lain lah tu. Pakai ID-ID lain senang satu beg je. Beg hitam orang tak persoal apa. Hitam. Ni kalau hijau kadang orang persoal juga. Saya tak order Grab, saya order Shopee lah. Bila tengok nombor plate baru tahu, oh betul, tu yang bawa order dia. Tapi beg lain, gitu. Berapa jauh ni? Kat 3 minit sampai insyaAllah. Okay. Minyak pula dah habis ni. Boleh kategori habis lah tu. Kenapa isi Petronas? Ada settle tu kan? Lepas tu kita isi Petronas. Dekat area Manta ni tak ada pula Petronas. Alamak. Tengoklah nanti next order harap ada lah yang lalu Petronas. Alamak hijau tu sempat tak? Una punya brake belakang ada problem sikit lah. Kalau Una brake dia lekat. Tahu kenapa nanti nak kena tanya bengkel. Bila brake pakai brake belakang dia melekat. Bila Una nak pulas throttle tu jadi sangkut macam berat je sebab dia melekat. Okay, masuk sini. Dah masuk Taman Sirina ni. Betul ke tidak ni? Dah trauma dah kena pin location yang salah tadi. Sekarang ni rasa nama jalannya lain. Kena lagi cari manual. Asyik baik. Tak jauh jalan ni. Walaupun ni manual. Tak jauh lah. Dengan location dia. Sama-sama. Cuma agak pelik sikit. Tadi tu dia suruh langgar rumah orang. Okay, sikit lagi. Sikit out sampai dah. Oh. Dia ke? Dia lambai-lambai. Okay. Okay. Bos air. Thank you, bos. Baik tak tumpah air dia. Dia bagi tip air tumpah kan. Cik baik. Okay, ada order tak? Minyak nak kena isi ni. Sebabkan banyak cancel tadi. Lambat dah sikit masuk order baru. Lagi pun sini, area ni tak ada vendor. Nak kena cari vendor. Buat apa kereta 2 biji ni? Mana nak koi Bila tak ada order ni dia jam sikit otak nak cari jalan nak ke mana. Ni main jalan je ni sebenarnya. Kalau jumpa jalan matilah. Jalan hidup lah. Kita masuk. Leceh manual accept ni macam ni lah. Alah COD lah. COD. Montas tangki. Nak lah. Tunggu yang lain datang. Kita tunggu yang lain. Habis sampai sini. Selai bagi. Habis sampai Daniel City Mall. Nak menyampaikan semua Melda tu. Jauh lagi. Asyik terlupa je. Asyik terbrake je. Pakai brake belakang. Okey, apa-apa hal dulu. Belum Una nak pergi ke Gula Melda tu. Isi minyak dulu. Sebab daripada tadi lagi minyak ni dah memang I sangat. Dah dekat I sangat.
Dah sampai, tak tahulah sidai ke macam mana. Panas pula tu, ni kartu panda dah sidai. Amina siap tak sidai? Lupalah benda ni kat mana. Cek. Susu yang mana satu ni? Susu yang sebelum susu. Okay, let's go. Aduh, nak mengadak budak balik sekolah atas tu. Atuk tak lalu sini. Boleh tak nak lalu sini? Ada je jalan lain. Tapi ni orang cakap, ni dah terlambat untuk berpatah balik. Awak dah terlambat pun kan? Hadap je lah. Hijau, tunggu saja. Saya perlukan awak, hijau. Inilah dia time DC, time balik anak sekolah. Apa? Sebulan lalu kan? Tak nak kenalah hadap. Sebab itulah, rider ni naik motor. Sebab rider tu naik biasa. Lambat dah sampai makanan. Oh, nak masuk kanan kan, saya lepaskan sensi. Boleh lah nak potong picture ni. Dia mesti nak cek parking. Tapi macam susah nak potong ni. Ibu dia perak pula. Dah terlepas tu. Dah terlepas. Oh, terlepas mana ni? Nak tak nampak pula tempat tu. Sini dah terlepas ni. Dia tersorok sikit tempat tu. Oh, dia tak nampak. Lepas siap. Kuye. Afidah. Umur. Okey dah. Okey. Sama. Ada tak order baru? Ada tak. Sampai Padi Ria ambil Honor signboard. Hantar Padi Ria dulu lah. 21. Ambil je lah. Ni. Parcel. Ambil parcel. Signboard Honor Dia dah orang Afuk. Biasanya tahu. Asalnya tahu tu kat mana tu Honor orang Afuk tu. Terus dia dah ambil dan pergi ke PD Landar Baru. Dah. Dekat sini dah start jam dah sebab e-hailing kena ambil dan turunkan customer dia orang dekat sebelah sini dah. Tak dia sensor. Dia orang dah tak boleh turun dan ambil dekat CIT. Jadi jam dah juga belah sini. Sama je. Belah sana ke, belah sini ke. Tetap jam. Bukannya tak jam juga. Dah jumpa dah. Honor. Ambil dekat Honor.
Ambil parcel bang. Bagi kod Belakang dia 1 SMP. 1F ke 1 5? 1 SMP. 1S. Ah, Okay. Alright, thank you. Okey. Mana hantar ni? Udah. Oh, ni- Ke tanya apa tadi? Mana hantar hari ni? Oh, campur-campur makanan dengan ni. Oh, ambil makanan sekali ya? Ha-ha. Ya. Ada peluang apa ambil Orang tengah gaji ni sedap lah. Ha. Oh, tengah gaji siap. Oh, ya. Gaji Ya. government Betul. Government dah gaji Bila dia orang gaji banyak order makan. Terima kasih. Alright. Hasil pergi Bandar Baru Uda. Dari sini mengambil masa 13 minit. Dengan jarak 9.7 km. Hari ni rezeki asyik lalu dekat sekolah je. Semua timing budak balik lah tu. Aish. Dah makan-makan jalan orang ha. Nak masuk kanan ni. Assalamualaikum. Salam. Rumah yang ada kereta NDY ni saya hantar parcel. Betul tak? Betul letak dekat mana tu? Kat atas tembok ke? Awak masuk letakkan desk kat dalam tu je. Ataupun letak atas meja yang dalam tu. Letak dekat tu Yang ada kotak A4 tu Je. Dia ada kat tu. Okey. Okay, siap. Ada lagi ke kat sini? Pukul 1:30. Banyaknya. Hantar bandar semua ambil lah. Semua hantar bandar. Dari sini ambil, hantar bandar. Pergilah. Let's go. Tak gayanya tak siap lagi sidai ni. Dah apa order dengan dia? Lagi satu kedai apa Oh, dengan Cik Ia tu 2. Apa order ni? Mihun dengan chicken sejuk. Aduh, saya panas. Cik lagi masuk dalam tanya. Air pun dah habis ni. Tanda-tandanya kena balik rumah. Dan siapa ni? Shopee. A few moments later. Okay, dah siap. Nak ambil Cik Yah pula. Hari macam nak hujan je. Kenapalah dia tak suruh ambil Cik Ia dulu tadi? Padahal dari sana tu. Tapi dia suruh ambil ni dulu. Shopee.
dah sampai. Kena triple tu dah ni. Ya 2, ZZ tadi 1. Shopee Berapa bang? 916 917. Kalau mak kata 917 ada ya? Okey, lagi 116. Kita lagi. Lemak kata. Okey, sama. Ya, dia waktu. Sudah satu tu. Kalau mau ke film. Macam hantar dekat ni. Kat mana kedai dia ni? Dekat dengan siapa ni? 1 kilometer sampai. Ya, juta. Kedai JDT ya? Oh, Akbar. 917. 917. Ya. Okey dah. Okey, sama. Dari JDT lah. Jual merchandise JDT. Okay, next kita kena pergi bandar ni. Naik City Square. Jadi match lah pula. Tengah dengar tu. Baik, lepas tu. Kenapa ada bunyi pula notification Shopee tu? Tak apa, dia bagi tahu customer je, kita dah sampai. 126. Kan tertinggal pula air customer. Nak kena naik atas. Dia ada 1 je tu. Tak salah tunggu. Lagi 2 minit pukul 2. Habislah waktu nak bekerja. Nak turn off dulu. Working status off. Nanti pukul 3 sambung balik. Ni lepas hantar CS, hantar RNF. Lepas tu balik dulu. Yang mana? Dekat bawah. Okay, selesai tingkat 3 nak pergi tempat urut ni. Siam Oasis. Okay, jom cari Siam Oasis ni. Dia cakap kat universiti. Mana Oh, dah nampak dah. Tu Thai Odyssey. Kan? Siam Oasis. Pula Ada nama Raha? Okey, dah. Okay, sama. Cabut. Okay. Ni dah kenapa berlari pula? Asak ni nak turun ni. Lift 1 je. Okay, last hantar RNF. Sekejap pakai mic jap. Pakai mic pula. Okay. Dah pakai mic. Jom pergi RNF. Dah 27 minit dah. Lambat dah balik rumah. Dia lalu shortcut. Untuk sampai cepat ke RNF. Rasanya petang ni hujan lagi macam semalam ni. Rasanya lah.
Tengok gayanya tu. Dia kurang dia macam semalam. Tadi pun dah gerimis sikit. Nasib baik dia sikit je gerimis. Kalau lebat tadi tak siap lah video ni. Ni shortcut tau. Ada shortcut lain tapi Una tak berani nak try. Ada member TikTok bagi tahu lalu bawah tempat KTM tu. Dia cakap yang tu terus masuk RNF. Tak berani lah. Kalau dah betul-betul tahu baru berani. Ni nak cuba-cuba cari sendiri. Seram lah. Nak laluan ni je kau rasa dah cukup pantas ke ni. Untuk ke RNF. Hijau. Alhamdulillah. Kadang yang duduk belakangan ni bukan semua nak masuk. Takut ada yang terus. Mana ni nak ke kanan. Dia pusing jauh sikit lah. Buat blok A5. Last drop Shopee. InsyaAllah petang ni sambung Grab. Nak rasa Una dah terlepas lah. Nanti nak kena lawan arus sikit. Salah tak masuk situ tadi. Kan dah terlepas. Terlepas sikit lah. Sikit je. A5 tu kat sini. Okay, dah sampai. Banyak betul ambil shortcut hari ni Lampau-lampau. Okay, last. Sembilan 916. Okay. Lalu macam tu lah, nak ambil gambar dekat satu, gambar persekitaran satu, gambar blok, nombor blok dia satu lagi. 3 ruang gambar Shopee ni Una penuh kan. Kalau Shopee ni kena tangkap 2 gambar baru boleh close order, baru boleh complete order. Kalau Grab 1 gambar je dah cukup. Okay, dah settle. Yang bestnya Shopee ni dia boleh WhatsApp terus kat customer. So kita tak payah call. 9 order dari pukul 11. Lebih sikit tadi. 11 lebih sikit. 11.30 kot. Sampailah pukul 2.13 ni. 9 order. Alhamdulillah. Memang selalu macam gitulah dia punya. Apa orang cakap? Purata-purata ordernya. Kalau pukul 11 sampai 2 tu. Kalau bernasib baik dapat double, triple, foldable, bubble semua tu. Kadang boleh sampai belas-belas order. Dari 11 sampai 2 tu. Okey, kita meneruskan lagi budaya shortcut kita untuk pulang. Sambil tu nak ucapkan terima kasih korang dah tonton video Shopee Food kelam kabut daripada Una. Memang kelam kabut lah buat Shopee ni. Okay. Nak doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Kalau korang ada perlukan video apa-apa boleh komen. Kalau nak boleh buat video yang macam korang request tu nak cuba. Okay. Assalamualaikum dan bye-bye.